Hari ni, kita nak cerita pasal seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tapi hidupnya berakhir dengan tragis di tangan negara dia sendiri. Jom kita selami kisah Adnan Menderes, seorang tokoh demokrasi Turki yang perjalanannya penuh dengan sumpah, kemenangan dan satu pengakhiran yang memang tak dijangka. Cuba kau bayangkan, kau seorang je yang selamat dari nahas kapal terbang yang dahsyat. Tapi beberapa tahun kemudian, kau dijatuhkan hukuman mati oleh negara kau sendiri. Macam tak masuk akal kan? Inilah persoalan besar yang menyelubungi kisah hidup Adnan Menderes. Okey, macam mana semua ni boleh jadi? Untuk faham, kita kena patah balik ke satu momen penting dalam hidup dia. Satu detik antara hidup dengan mati yang melahirkan sebuah sumpah yang mengubah segala-galanya. Dengar betul-betul kata-kata ni, Mufti Turki sendiri cakap, seluruh amalanku tak boleh lawan satu je benda yang Menderes buat. Kembalikan azan dalam bahasa Arab. Bukan calang-calang pujian tu. Satu tindakan dia tu dahsyat betul impaknya. So, apa yang buat dia berani buat perubahan besar macam ni? Semuanya bermula tinggi di udara. Okey, ceritanya macam ni. Menderes tengah dalam penerbangan, tiba-tiba enjin pesawat gagal berfungsi. Bayangkan keadaan panik dalam tu. Pilot dah umumkan kecemasan dan kapal terbang tu mula menjunam jatuh. So, dalam saat-saat cemas itulah, Menderes buat satu nazar. Satu janji suci. Dia cakap, kalau Tuhan selamatkan dia, dia akan gunakan seluruh sisa hidup dia untuk kembalikan semula Islam di Turki. Kita faham, waktu ni Turki sangat sekular. Jadi, janji ni memang satu janji yang sangat besar. Dan kau tahu apa jadi? Pesawat tu terhempas dan terbakar. Ajaibnya, daripada semua penumpang dan kru, cuma seorang je yang selamat. Ya, Adnan Menderes. Bagi penyokong dia, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah petanda dari Tuhan. Sumpah yang dia buat masa nyawa di hujung tanduk tu, dia tak simpan untuk diri sendiri je. Dia bawa sumpah tu dan jadikan ia sebagai janji kepada seluruh negara. Jom kita tengok macam mana dia ubah janji peribadi jadi manifesto politik. Inilah antara janji-janji utama dia dalam kempen pilihan raya tahun 1950. Cuba tengok satu-satu. Setiap satu janji ni secara terang-terangan melawan dasar sekular yang diasaskan oleh Ataturk. Dia tak main sembunyi-sembunyi. Dia memang nak kembalikan identiti Islam Turki. Dan hasilnya, rakyat Turki sahut seruan dia. Tengok ni, Parti Menderes menang besar gila dengan 318 kerusi. Parti pemerintah yang dah lama berkuasa tu pula tinggal 32 kerusi je. Ini bukan setakat kemenangan. Ini satu tsunami politik yang menunjukkan rakyat Turki memang dahagakan perubahan. So, bila dah dapat sokongan padu macam tu, Menderes pun ambil alih kuasa. Dari sinilah bermulanya satu era baru untuk Turki. Satu dekad yang penuh dengan transformasi sosial dan keagamaan yang tak pernah dilihat sebelum ni. Dan benda pertama yang dia buat lepas jadi Perdana Menteri, memang power. Tepat pada hari pertama Ramadan, dia terus tunaikan janji pertama dia. Azan kembali berkumandang dalam bahasa Arab di seluruh Turki. Bayangkan, gema takbir yang dah lama senyap, kini kedengaran semula. Janji pertama lunas. Tapi tu baru sikit. Sepanjang dia memerintah, sebanyak 10,000 masjid di seluruh negara sama ada dibina baru ataupun dibaik pulih. Bukan tu je, dia buka 22 buah mahat Islam di Anatolia. Tujuannya untuk melahirkan lebih ramai pendakwah dan guru agama yang bertauliah. Dan untuk generasi muda pula, dia tubuhkan 25 buah madrasah tahfiz Al-Quran. Dia nak pastikan ajaran Islam hidup semula dari peringkat akar umbi. Tapi, bila kau buat perubahan drastik macam ni, mesti ada pihak yang tak senang duduk. Golongan elit sekular dan terutamanya pihak tentera dah mula rasa tergugat. Dalam diam, musuh-musuh Menderes mula merancang sesuatu. Perubahan dia ni bukan setakat dalam Turki je. Dasar luar negara pun dia ubah. Dia mula rapatkan Turki dengan negara-negara Arab dan pada masa yang sama jadi lebih dingin dan keras terhadap Israel. Tindakan inilah yang dikatakan buat pihak tentera betul-betul panas hati. So, macam mana semua ni meletup? Mula-mula, dia halau duta Israel. Lepas tu, dia makin rapat dengan dunia Arab. Siap pergi haji lagi. Bagi tentera yang pegang kuat pada prinsip sekular, semua ni dah macam red flag yang besar. Puncaknya, pada bulan Mei 1960, tentera rampas kuasa dan Menderes ditangkap. Dan dari sini, kisah Menderes masuk ke babak yang paling gelap, babak terakhir yang tragis, di mana nasibnya ditentukan bukan lagi oleh rakyat tapi oleh musuh politiknya.
Seorang wartawan bernama Sami Cohen merumuskan puncanya dengan sangat jelas. Dia kata, Menderes dihukum mati bukan sebab kesalahan jenayah atau rasuah. Puncanya adalah polisi dia yang terlalu pro-Islam dan anti-Israel. Senang cerita, ini adalah satu pertembungan ideologi yang dibayar dengan nyawa. Bagi pihak tentera, dia mungkin seorang pengkhianat. Tapi bagi berjuta-juta penyokongnya, kematian Menderes di tali gantung adalah kemuncak perjuangannya. Dia dianggap sebagai syahid, seseorang yang mati kerana mempertahankan agamanya. Dan gelaran inilah yang terus kekal membentuk legasinya sampai hari ini. Menderes mungkin dah tiada, tapi idea dan perjuangan dia tak mati kat situ je. Ia ibarat benih yang ditanam yang tumbuh subur berpuluh-puluh tahun kemudian. Jom kita tengok apa hasilnya. Inilah kesan jangka panjang dia. Perjuangan 10 tahun Menderes tu berjaya menghidupkan semula institusi-institusi Islam. Dari situ, lahir satu generasi baru yang ada pendidikan agama yang kuat. Dan generasi inilah yang akhirnya kembali semula ke arena politik Turki, melahirkan pemimpin-pemimpin hebat seperti Erbakan, Gül dan Recep Tayyip Erdogan. So, ini persoalan besar untuk kita semua fikirkan. Adakah idea seorang pemimpin boleh jadi lebih berkuasa dan berpengaruh selepas dia meninggal berbanding masa dia masih hidup? Kisah Adnan Menderes ni seolah-olah membuktikan ya memang boleh. Apa pandangan korang? Kisah Menderes ni baru permulaan je tau. Ada lagi banyak cerita gila macam ni yang akan datang. Kalau kau fikir ni dah pelik, tunggu pendedahan kami yang seterusnya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!